Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Jadi untuk minggu ni saya nak buat sedikit outlook untuk DXY iaitu pergerakan dolar indeks. Baik, untuk sekarang ni kita melihat kita dah berlakunya harga berada di kawasan TMPA. Okey, harga berada di kawasan TMPA. Jadi jangkaannya ianya adalah dalam fasa bullish. Bullish masih lagi mendominasi untuk pergerakan dolar indeks bagi 4 jam. Baik, cuba sekarang ni kita nak menunggu potensi ke arah mana? Macam mana kita nak mencari peluang yang boleh kata low risk. Okey, adalah kita menunggu ianya berada di retracement semula. So sekarang ni kita lihat kenapa monitoring for bullish setup MBS. Reason MBS price at TMPA showing potential breakout. Hopefully another retracement maybe kawasan 50% ataupun 78.6 before breakout berlaku. So kita mestilah melihat to wait first and second bullish signal. Kita lihat apabila ini dah cecah ke 50% ataupun di kawasan-kawasan kuning ni, kita menunggu bullish signal at least 50%. Kita menunggu signal pertama dan signal kedua berlaku dan kemudian barulah kita boleh mencari low risk entry untuk ke arah kawasan ke arah bullish. Hanya jika ada signal lah. So kita menunggu this one untuk berlaku. So inilah jangkaannya. Kenapa kita boleh kata TMPA ni adalah potensi untuk ianya ke arah bullish. Kalau kita lukis bullish punya movement macam mana? Kalau anda lihat bullish kan dia naik, turun, tapi dia tak turun ke before this. Dia membuat naik balik. So dekat sini biasanya dia akan naik lagi. Ni kasar resistance kan. So dia is a bullish movement lah. So dekat sini dia menjadi higher low ni high. So dekat sini kita nak participate untuk ianya bergerak menjadi higher high. So apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak cuba tunggu adalah untuk kemungkinan kadang-kadang dia turun dulu sikit. Sebab kemudian dia try lagi sekali. Bila dah try banyak kali ni kita panggil sebagai multiple retest zone, MRZ, multiple retest zone. So multiple retest ni bila dah di test banyak kali lagi kuatlah dia. So kita mengharapkan dekat sini ianya menurun di sini tanpa membuat low yang baru. So that is kita punya plan lah. Okay. So this one. So jangkaannya adalah menunggu potential bullish setup. Baik. So semoga bermanfaat. Kita jumpa di video seterusnya.